Iblis yang dah lama beribadah pada Allah tanpa khalifah. So dia nak macam tu. Dia tak mau. So siapa yang tak mau perantara, siapa yang tak mau khalifah, siapa yang tak mau imam, siapa yang tak mau Mahdi nak direct terus dengan Allah, anda beragama dengan agama iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah. Kan 2-3 hari ni selepas saya aktif sikit dalam channel YouTube ni, kan, kami start berdakwah ni kan secara online ni hampir dah 2 tahun lah, kan. Lepas tu dimulakan dengan saudara-saudara saya dulu naik ke TikTok, hingga Menteri Agama Dr. Naim Mokhtar sampai blok, kan, dengan kerjasama MC telah blok TikTok tersebut, kan. Menteri dah buat satu statement pada tahun 2024, tak silap 20 ujung saya tak sure 2023 atau 2024 sudah blok. So lepas tu kami beralih kepada YouTube, kan. Masa kat TikTok tu tak banyak pun follower, baru 32k, kan. Tapi sekali buat live adalah 8,000 orang, kan. Risau dia tengok, uish, ajaran sesat ada 30k. So jadi alhamdulillah, kan, memang TikTok yang mana ada perkataan Ahmadi, perkataan wasiat Nabi, Abdullah Hashim, Abah As-Sadiq, kalau tuan-tuan type, automatik kena blok. Ini kerja-kerja iblis. Dia tak mau suara Tuhan tu mengalir pada manusia lain, dan menyembah, kan, Tuhan yang sebenar melalui khalifah dia pada zaman ini. Sama juga dengan iblis. Dia nak direct dengan Allah, tu agama dia. Siapa yang tak mau khalifah Allah, tak mau perantara, ini Allah nak dikenal dengan cara dia. Sebab tu aku tiupkan rohku ke dalam jasad Adam, kan. Khalifah ni salah satu makna dia pengganti. Khalifah Allah, pengganti Allah di muka bumi. So iblis yang dah lama beribadah pada Allah tanpa khalifah, so dia nak macam tu. Dia tak mau. So siapa yang tak mau perantara, siapa yang tak mau khalifah, siapa yang tak mau imam, siapa yang tak mau Mahdi nak direct terus dengan Allah, anda beragama dengan agama iblis. Ini dinyatakan dalam video baru Abah Sadiq, tentang orang-orang yang bertanya dia tentang kenapa dia mix semua agama. Dia bukan mix semua agama, kan. Sebab muasalnya manusia ni mai daripada Adam. Dan bila Allah perintahkan iblis sujud pada Adam, khalifah yang Allah lantik tu, kan, Allah nak orang tahu, orang mengenal dia, kan, melalui khalifah dia. Sebab dia nak bercakap dalam bahasa manusia. Sebab aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi, kan. So dia nak berbicara dengan manusia, dengan khalifah yang manusia juga. So jadi bila iblis engkar, iblis kafir, tak mau, kan, cara Tuhan tu, dia nak cara dia, Allah laknat dia. Bila Allah laknat dia, kan, dia minta penangguhan sampai hari kiamat. So Allah izinkan, Allah kata, hang boleh kacau anak cucu Adam ni, hang kongsi keturunan dengan harta dengan mereka, tapi hang tak akan berjaya, kan, menghasut, memperdayakan orang-orang yang ikhlas, kan, orang-orang yang ikut, kan, khalifah Adam dan anak keturunan dia. So hanya ada 2 agama kat sini kalau kita tengok balik, kan, agama iblis dan agama, kan, Allah yang sebenar melalui khalifah dia. So Abah Sadiq datang, kan, di akhir zaman ni, hari kiamat, hari kiam, bangkitnya Muhammad dan keluarga Muhammad, dia mengumpulkan semua, kan, orang-orang yang beriman daripada agama awal asal lagi. Kita jangan ambil daripada Adam lah, kita ambil daripada Ibrahim lah, agama Ibrahim. Sebab kita Ibrahim ni, Abraham ni, kan,
dia dalam Al-Quran tu dia popular. So turunlah agama Yahudi. Asal dia sembah Tuhan juga. Kan? Asal daripada tauhid. Kan, agama Nasrani sebelum tu pun kan. Sebab tu dalam riwayat-riwayat ada Buddha. Kan, Abang Sodik dalam video tu baru Abang Sodik kata Buddha. Kita dapat disahkan dalam riwayat Ahlul Bait Buddha adalah salah seorang nabi. Kan, Aristotle. Ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aristotle adalah salah seorang nabi yang tak dikenali. Kan, Socrates, Plato, lepas tu Pythagoras kan. Saya tak apa pandai sebut ni, Pythagoras, nabi juga. 124,000 orang nabi. Kan? Dah berlalu. Bayangkan Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Kita kenal 25 orang nabi je. 25 orang rasul je. Lepas tu utusan Tuhan mai bagi tahu ni nabi, kita tak beriman. Kita tak percaya pula tu. Apalah. Kan? Kita dah tak ada ilmu tu, buka minda. Dengar apa dia cakap, kan? Kaji. Kan? So Al-Qaim tugas dia bukan mudah. Kan? Dia adalah wakil kepada Imam Mahdi. Kan? Pemimpin Mahdi. Dia adalah Mahdi kedua, Abdullah Hashim ni, Abu As-Sadiq. So dia nak menyeru semua manusia yang baik dan ikhlas ni, yang tak ikut anak cucu Adam ni, kan? Yang tak ikut anak cucu Adam pula, yang tak ikut iblis ni. So dia nak pakai bahasa apa? Dunia sekarang pakai bahasa apa yang kita faham? Tuan-tuan pergi melancong negara mana pun, tuan-tuan akan bercakap dalam bahasa Inggeris. So Tuhan tu dia utuskan utusan dia yang bercakap dalam bahasa Inggeris, bahasa universal. Kan? Dalam kitab-kitab Taurat, orang Yahudi pun ada lagi kebenaran-kebenaran di sana, tapi diselewengkan oleh iblis. Setiap agama yang ditegakkan, iblis masuk. Kan, dalam video tu kata kan, dalam hari baiatnya kan, para sahabat baiat di Saqifah pada Abu Bakar. Orang yang pertama yang membaiat Abu Bakar adalah iblis. Iblis menjelma sebagai seorang tua. Itu adalah riwayat hadis. Dia orang yang pertama berbaiat dan orang lain semua ikut. Dia nak suruh orang semua ikut agama dia, agama yang tak ikut Tuhan direct. Dan kita pilih pemimpin kita sendiri. Lepas tu sekarang anda semua pakai sistem demokrasi. Kan, mari mengundi, tunjuk jari, cop jari. Mengundi. Nampak tak? Sistem yang telah menghancurkan anda sendiri. Kan, hari-hari bangun tidur, kan, semayang tunggang langgang. Iblis ahli ibadah. Sebelum Adam diciptakan, dia dah beribadah pada Tuhan. Paling banyak beribadah pada Allah. Dia agama dia direct dengan Tuhan. Dia tak ada masalah tuan-tuan nak semayang, kan, tunggang langgang kan, nak puasa apa, kan, sebulan puasa, sebulan tak, sebulan puasa, hari-hari puasa, selang-selang pun dia tak peduli. Kan, tuan-tuan nak apa, nak berzakat, nak haji, nak solat malam, dia tak peduli. Dia atas sekali, ahli ibadah. Sampai Allah bagi kan kuasa dia untuk mencipta. Bayangkan nama dia Israel. Nama Israel. Iblis Azazil, sorry. So El kat belakang tu nama Tuhan. So jadi dia satu benda yang dia tak peduli anda nak beribadah sebanyak mana pun. Tapi dia akan peduli dan dia akan pastikan anda tidak akan sujud kan pada khalifah yang dilantik oleh Allah dan Rasulnya. Bayangkan bila anda dengar ayat kata Ahlul Bait ya, kan, automatik tak boleh ni, ini Syiah ni. Kan, anda tak percaya Nabi tinggalkan wasiat, nama-nama ada dalam wasiat tersebut sampai hari kiamat. Apa hai, otak anda ni betul ke? Betul ke otak anda semua? Kan, agama ni agama Allah. Kan, mestilah ni kerajaan Allah. Daripada Adam sampai Muhammad lagi. Kan, memang Allah yang pilih. Melalui Rasul dia 124 orang ribu Nabi, 313. Nabi Muhammad wafat tak ada siapa pilih siapa lah. Nampak tak? Anda telah diperdaya. Abah Sadiq datang balik, dia seru semua manusia daripada semua
cawangan-cawangan agama yang ada, agama-agama besar. Kan, mesti ada orang baik, hatta orang tak ada agama pun, orang ateis pun kan, ada beberapa orang yang dah baik. Orang ateis sendiri pun dia mendengar. Sebab dia apa? Sebab dia baik, sebab dia ikhlas. Betul-betul kan, dia main memanggil balik semua manusia bersatu dalam satu agama Allah. Itu agama Adam yang mula-mula melalui khalifah dia tu. InsyaAllah kan, saya nak kupas video tu sikit pasal orang kata kami satukan semua agama. Kami adalah orang Yahudi yang sebenar. Kami adalah orang Kristian yang sebenar. Kami adalah orang Islam yang sebenar. Kalau Syiah, kami adalah Syiah Muhammad dan keluarga Muhammad yang sebenar. Kamilah orang Buddha yang sebenar. Sebab Abah Sadiq dia mewakili semua agama ni. Tuhan utus dia pada zaman ni untuk manusia. Sebab tu dia cakap bahasa Inggeris. InsyaAllah, terima kasih. Semoga mendapat penjelasan. Terima kasih.